Dia ada 2 tempat habitat lah. Sekejap. Badai. Betul. Badai taringi panjang. Hippo tu apa? Badai. Hippo. Oh. Hippo. Dia pasal daripada Hippo. Okay, next video. Kucing. Okay. Habis. Okay, lupa. Mana cik? Yang senang. Okay, soalan seterusnya. Apa? Okay, dah habis. Sekarang ni kita buat teka-teki baru. Okay, nak teka-teki apa pula? Teka-teki binatang. Boleh. Okay, boleh. Paling senang tu. Paling senang. Aila nak bagi teka-teki binatang. Binatang apa? Dia ada muka. Dia tak ada mata. Tak ada telinga. Dia ada mulut. Binatang apa? Duri laut. Apa? Duri laut. Salah. Okay. Tapak Sulaiman. Salah. Kura-kura. Dia tak ada mata, tak ada telinga. Kura-kura ada mata. Dia ada mulut. Dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada sayap. Binatang apa? Dia kat darat. Siput. Siput ada mata. Sesengat dia ada. Siput ada. Salah. Dia tak ada cekera. Siput ada cekera. Okay. Laba-laba ada mata. Ini soalan susah ni. Susah ni soalan ni. Korang pun kena jawab soalan ni tau. Tak jawab siap korang. Apa? Tak boleh jawab. Clue. Dia ada kat rumput. Dia isap darah. Okay, nasi RM1. Makasih, Abu. Soalan seterusnya. Senang ya? Senang, okay. Apa? Binatang apa yang tak pernah buat salah? Binatang apa yang tak pernah buat salah? Kancil. Salah. Clue. Clue dia makan buluh. Panda. Betul. Sebab kalau dia buat salah pun orang cakap dia pandai. Dia tak buat salah. Sebab betul tak? Betul. Tapi sebenarnya kita tengok panda macam mana perangai dia. Macam pandai. Ya, pandai. Dia buat salah pun cakap dia pandai. Mana dia tak salah. Okay. Soalan apa lagi? Soalan apa? Ni Anda tengok kat TikTok tau. Binatang apa yang berasal dari Ipoh? Binatang apa yang berasal dari Ipoh? Korang kena jawab juga tau sebab ni soalan susah. Dia duduk dalam laut. Lepas tu dia makan apa? Dia duduk dalam air. Dia makan, kalau duduk dalam air dia makan ikan, makan lumut. Dia ada taring panjang. Taring panjang? Taring yang macam mana tu? Taring, gigi taring. Jawab cepat. Dia ikan kan? Dia binatang. Buaya. Salah. Okay, next. Macam betul cakap. Apa? Gajah. Gajah tak duduk dalam air. Kau tu tak darat. Yang tadi kat darat. Ni dalam air. Aina cakap dia duduk dalam air. Dia duduk darat tapi dalam air juga. Gajah duduk darat saja. Dia ada 2 tempat habitat lah. Sekejap.
Badai. Betul. Badai taringnya panjang. Hippo. Hippo tu apa? Badai. Hippo. Oh. Hippo. Hippo. Oh. Dia bahasa daripada Hippo. Okay, next video. Cing-kecing. Okay. Habis. Okay, lupa. Mana cing? Yang senang sangat. Okay, soalan seterusnya. Apa? Kakak ada berapa ringgit? 5. Soalan apa lagi? Aileen pun tak tahu dah soalan apa. Kakak banyak soalan dalam otak ni. Tak ada satu soalan je. Dalam banyak-banyak binatang apa? Okay, ini saya bagi teka-teki untuk korang bukan untuk kita orang Tapi kalau korang nak jawab, korang kena komen teka-teki ni. Dalam banyak-banyak haiwan apa yang jual beg murah? Kambing! Bukanlah itu kambing, tapi beg murah. Dia kena ada 3 tau. Itulah. Cuba korang teka. Kalau korang nak tahu, kalau korang tahu, korang boleh komen dekat situ yang kat tepi-tepi tu. Okay. Apa soalan Okay, soalan seterusnya. Binatang apa yang paling kaya? Beruang. Sebab dia uang. Okay, betul. Yeay, 6 ringgit. Okay, soalan seterusnya. Soalan apa lagi? Dah habis dah. Okay, soalan last ni, last. Okay. Soalan apa? Soalan binatang last. Soalan last. Binatang apa? Binatang apa yang serang Hasnah? Bukan. Binatang apa yang serang Amna masa kat rumah Tok Omar? Ada ke? Ada? Ya, pernah. Pernah? Masa Rakan ada? Ada. Haras ada. Dia pergi kat Tok Omar dengan Haras. Amna dengan Haras. Lembu? Betul. Kau. Nah. Bye. Okay. Kita ada banyak lagi duit ni. Tapi kita buat soalan lain. Okay. Sampai dah tengok, jangan lupa like, komen dan share. Bye-bye. Bye. Terima kasih.